Pernah tak korang terfikir nak explore Malaysia gaya backpacker? Guna public transport je. Kali ni aku bawa korang explore negeri paling bahagia dalam Malaysia untuk 3 hari 2 malam. Transport daripada KL untuk ke Terengganu aku naik bas je mudah. Aku booking online siap-siap dengan EasyBook. Proses dia pun cepat, mudah, korang dah tak payah beratur dekat kaunter. Time ni aku pilih last bus tengah malam sebab aku nak jimat hotel untuk 1 malam. Aku pilih bas Nini Express. So akan sampai Terengganu pagi. Selesa je tidur dalam bas ni. Bila sampai Terengganu pagi tak boleh check in lagi, aku just drop bag dekat hotel. Lepas tu terus pergi breakfast nasi dagang lah paling famous dekat Terengganu. Korang jangan risau, kedai ni pukul 6.30 pagi dah buka dah. Lepas breakfast, sementara nak tunggu boleh check in hotel, kita orang pergi jalan-jalan dekat Pasar Payang. Kalau korang nak tahu, dekat Pasar Payang ni ada jual macam-macam yang korang boleh bawa balik. Settle, kita orang pergi check in. Petang pula kita orang pergi bersia-sia dekat Pantai Cendering. Dah sampai pantai, benda wajib ikan celup tepung lah, apa lagi. Malam pula aku singgah dekat Drawbridge Kuala Terengganu. View malam dekat sini dengan lampu-lampu cantik. Untuk hari kedua pula aku pergi buat day trip ke Pulau Kapas. Untuk tiket ferry aku dah beli online siap-siap dekat EasyBook berlepas dari JT Marang. Dekat Pulau Kapas ni macam-macam aktiviti korang boleh buat. Boleh snorkeling, hiking, and then santai-santai tepi pantai. Hari ketiga kita orang mulakan dengan breakfast nasi kerabu. Lepas tu kita orang pergi explore Taman Tamadun Islam dengan Masjid Kristal. Tempat ni wajib kalau korang datang Terengganu. Sebelum balik kita orang singgah dekat Kampung Cina. Dekat sini Port Mural. Mudah je sebenarnya kalau kita nak explore dalam negara kita sendiri. Booking tiket pakai EasyBook je. Korang boleh booking anytime, anywhere. Kalau nak lagi jimat pakai promo code aku EBCEO. Macam biasa, korang jangan lupa like, comment, save video ni. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.